Alhamdulillah strike. Oh. Okey, strike yang kedua dekat spot yang sama. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, kejap lagi Pak Mu nak carikan ruang dekat spot ni. Pak Mu lalu sokmo. Lalu sokmo rasa sokmo nak berhenti tapi tak dan. Tapi kali ni Pak Mu nak cuba juga terus berhenti situ sebab nampak macam comel je spot tu. Spot tu dekat depan UMT Kuala Neru. Okey, jomlah Pak Mu nak pakai SP kejap lagi. Mana SP tu? Kita cuba pakai SP daripada Kaidoku Kaidoku Phantom Mino. Dan Pak Mu akan pakai reel scissor string. Kita pakai reel ni. Scissor string, reel, rope pun scissor string juga. Dua ni 28 LB. Yang ni max drag 5 kilo. Okey lah. Jomlah. Siapa tak subscribe lagi, just subscribe channel Pak Mu Fishing dah. Terima kasih support. Okey, jom kita cari strike. Jom. Aluh. Banyak aluh lah. Step pula habis bateri. Band over. Oh, terlekat. Aluh ngak. Banyak aluh celah tu. Wih. Allah. Oh, dia kasar kat ni. Oh, sayang tu dekat. Tengok. Wah, belik habis. Warna lokoh. Sayang. Kita tegas sekali lagi. Oh, sayang lokoh. Lah nak left pun ada bateri. Okay, kita tegas dengan jalan. Cukup ada ikan besar. Oh, dah lekat. Alhamdulillah strike. Oh, strike. Oi, mudah boleh ikan sini. Strike. Alhamdulillah, dok kumpau. Strike lagi Sekmu. Tengok ni, strike lagi. Pakai SP Kaidoku Phantom Mino ni depan PGA. Ni kat depan PGA. Boleh tahan saya. Oh, boleh tahan saya. Jom kita cari lagi strike lain. Pakai SP Kaidoku Phantom Mino. Kaidoku Phantom Mino beraksi hari ni. Strike yang ketiga dah hari ni. Hot lokoh pun ada. Itu dia. Okey, jom kita cari strike yang kedua ni pakai SP Kaidoku Phantom Mino. Jom kita betul dulu beki sikit SP ni. Sebab ikan lain pula nak makan ni. Okey, biar hidup gini okey dah. Okey, tengah lepo. Okey, tengok kereta belakang tak ada, jom. Okey, SP kalau nak pakai SP, okey, kalau ikan makan kita biar dalam 3 saat baru balah. Okey, nampaknya tak ada strike. Kita pergi depan sikit lagi.
Okey, strike yang kedua dekat spot yang sama. Strike yang kedua. Okey, kali ni tunggu 2 saat je. Alhamdulillah. Itu dia strike lagi. Strike lagi guys. Sini banyak ikan ruang. Tak ada orang main rasa sini banyak ngah ni. Okey. Strike pakai SP yang sama Kaidoku Phantom Minnow color biru kuning. Reel pak mu pakai reel scissor. Scissor Black Arrow pula. Scissor string 800S dengan rope scissor string. Okey, jom kita buka dulu. Okey. Alhamdulillah. Senang ada ngepik ni. Saya mu kalau siapa duduk Kuala Neruh ke duduk Go Badok tak tahu nak ngai mana tau. Main-main depan UMT ni je ni. Tu depan UMT tu ada parit tu. Boleh tahan ikan banyak situ. Okey, jap ni nak kita backing mula. Sedap pakai SP ni. Banyak dah strike. Hari ni saja berapa ekor dah. Pakai sekor ni je upang. Upang pakai sekor ni je. Okey. Jom kita cari lagi strike lain. Okey, jom kita cari strike yang ketiga. Pakai set UL je ni, jari ikan ruang. Jom. Sedap main ikan ruang ni. Kita biar sekejap dalam beberapa second. 3 second ataupun 4 second. Lepas tu baru balah. Itulah cara pakai SP yang betul. Kamu rasa banyak ikan ruang dalam ni? Sebab orang duk ngai dalam ni kot. Sebab tu banyak. Kadang-kadang orang duk minat aku ngai dalam lokang sebab dia tengok air kotor kan. Kita cuba duduk sini pula. Okey, ada yang mengejar tapi dia duk berani nak makan. Cuba lagi sekali. Alhamdulillah, strike lagi. Lucu. Alamak, lucu. Mungkin sebab Pak Mu balas deras sangat aku. Aduh, Pak Mu kejut sebenarnya. Pak Mu kejut. Kejut dah. Jatuh tu bahan lalu. Tak ada nak tunggu 3 saat. Tak ada nak tunggu 3 saat. Aduh. Okey, mana ikan? Tak ada sekor di sini. Tadi banyak sangat ikan. Okey lah, saya mau alhamdulillah nampaknya hari ni banyak dah strike ikan ruang. Jadi Pak Mu nak cari tempat lain pula. Okey, nantikan next video daripada Pak Mu. Dan siapa yang tak subscribe lagi, aja subscribe. Okey, assalamualaikum. Tadi banyak strike sini tadi. Spot dia dekat depan UMT. Okey, baik guys, terima kasih support. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni Pak Mu nak cari ikan ruang hari ni. Kita gilah mana-mana spot berdekatan dengan Kong Badok ni. Spot pertama kita pergi dekat UMT dulu. Jom kita pergi tengok. Okey, Pak Mu pakai set ni rope scissor string dengan reel pun scissor string juga. Satu set scissor string. Mesin murah, mesin bawah 100, rope 100 lebih sikit, 120. Siapa minat dengan barang ni boleh check dekat link Shopee dekat bawah video lah, dekat video YouTube ni. Okey, bagi saya mula jom. Siapa tak subscribe lagi, just subscribe. Kita nak cari strike ni. Okey, jom ni dekat Kong Badok Okey. Okey, jom kita try spot anti kumpa. Anti kumpa sini biasa tak? First cast bahan lalu oh. Jom kita try. Tengok Alhamdulillah. Ambil kabur dah kan? First cast bahan lalu oh. Beres tak bu barang padu. Pak Mu pakai ni. Rope scissor string bah. Rope scissor string tengok ni. Joran ni memang sedap walau yang ikan ruang tau. Joran dia lentur molek. Tengok ikan seair ni pun sedap dah layang. Pok. Pok lari tau. Pok baru nak tegur pok cik tu lari tau. Tengok ni. Betul lah pok cik tu lalu strike lalu. Okey, beres tak mu. Dia ingat lain rendah. Aduh. Dia dapat tukar air rendah ni bang. Yang bagi dalam. Aduh. Alhamdulillah nampaknya dekat spot pertama. Hasil 3 ekor. Hari ni Pak Mu turun casting dengan sepupu Pak Mu. Mi boleh 3 ekor. Alhamdulillah 3 ekor dah.
Ni spot pertama sini, kita cari spot lain pula. Okey, baik saya jom kita cari spot lain.